Apa dia Nur Muhammad? Panjang sikit tak apa kah? Pasal benda ni perlu fahaman ni. Baik-baik, bagi pendek. Ni Tuhan. Tak ada nama, tak ada apa, diri tak ada, warna tak ada. Ketika awal. Ketika sebelum ada apa? Sebelum ada zarah, sebelum ada atom, sebelum ada nuklear. Ni Tuhan. Yang tidak ada nama. Tetapi walaupun tidak ada nama, diringkaskan, dia ada sifat. Tuhan ni, dia ada sifat. Dan sifat yang paling jelas dekat dia adalah iradat. Ni Tuhan. Ada iradat dekat dia. Berkehendak. Apa yang dia kehendak? Dia kehendak untuk diri dia diketahui. Sebab tak ada siapa pun tahu. Dia berkehendak untuk diri dia dikenali. Sebab tak ada siapa pun kenal. Dia berkehendak untuk diri dia disaksi. Sebab tak ada siapa pun tengok. Sebab diri dia saja ada. Innani anallah. Aku adalah Allah. Dia kata. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Dia ada. Maka dia hendak dikenali. Dia hendak disaksi, dia hendak diketahui, dia hendak dilihat dan disebut. Maka dia buat apa? Dia buatlah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Apa dia Nur Muhammad ni? Nur Muhammad ni adalah rahmat. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Aku tak buat kamu, wahai Muhammad, melainkan memberi rahmat pada sekalian alam. Muhammad ni Muhammad apa? Muhammad ni Muhammad awal. Muhammad awal inilah Nur. Nur tu apa? Yang menerangi kegelapan. Gelap tu apa? Gelap tu tak ada. Nur tu apa? Nur tu ada. Maka dialah yang mengadakan sesuatu yang tak ada. Inilah Nur. Daripada siapa? Dari kawan ni lah. Maka ketika kawan ni tak dikenali, Nur ni lah mengenal. Ketika kawan ni tidak diketahui, Nur ni mengetahui. Ketika kawan ni tidak disaksi, Nur ni yang mensaksi. Maka dia kenal, dia tahu, dia saksi. Dia sebutlah Allah. Baru ada nama. Siapa yang sebut nama Allah ni? Nur Muhammad. Bila kemampuan dia ni terlampau kuat, sebab dia asal dari sini, kehebatan Nur ni terlampau kuat, keluarlah Adam. Inilah Muhammad akhir. Sampai keluarlah salah silah Nabi. Sampailah kepada Muhammad 12 Rabiul awal. Asalnya Nur dia lah. Apa dia? Nak cakap bahasa mudah. Apa dia Nur? Mengetahui. Asalnya jahil itu gelap. Nur itu cahaya. Orang kata Nur Muhammad ada ke tak ada ke? Ni dia kata Allahu nurul ladzi khalaqas samawati wal ard. Aku adalah cahaya yang menjadikan langit dan bumi. Dia abang cahaya ke dia abang apa? Pasal bila kata Nur Muhammad orang kata sesat. Hang reti ke tak reti ni? Inilah cahaya apa dia? Yang mengetahui. Dia apa lah? Dia al-alim. Yang mengetahui. Duduk di mana mengetahui ni? Duduk di Muhammad akhir. Di mana Muhammad akhir kenyataannya? Bermula dengan Adam. Apa makna Adam? Adum. Apa makna adum? Yang tidak ada. Kalau yang tidak ada, duk nyata apa? Duk nyata yang ada. Bila kita sedap kata kita ni hamba, otomatik dia Tuhan lah. Kalau kita tak sedap kata kita hamba, mana nak tahu kata dia Tuhan? Di mana nak sedap kata dia hamba? Nur ni lah yang bagi tahu. Lah ni Nur ni duk di mana? Duk di kita. Tak mana dia duk? Bukan dalam, bukan luar. Tetapi dialah yang bagi tahu kata tu dalam dan di luar. Sebab tu dia tak ada nilai apa-apa pun. Tuhan kata, Allah Ta'ala itu cengang. Tak ada nilai langsung apa-apa pun. Yang menilai sifat. Zat juga ada nilai. Jadi tak payah cari zat di sini. Cari dekat siapa? Cari dekat sifat. Sifat ni pun sifat yang awal. Cari dekat sifat akhir. Cari dekat mana? Cari dekat akhlak Muhammadur Rasulullah. Itulah Nur Muhammad. Ada dekat semua orang. Nur ni lah juga ayam, itik, kambing, lembu semua keluar. Kerana dia mengeluarkan benda yang baik kepada yang nyat. Main dari siapa? Main dari Hu Ahad. Orang tanya dia. Orang tanya Muhammad akhir ni. Kamu siapa? Aku Ahmad tanpa mim. Tuan-tuan ijah Ahmad buang mim jadi apa? Alif A mim dal. Buang mim jadi apa? Jadi Ahmad. Jadilah dia ni. Sebab tu siapa Muhammad? Kebesaran dia ni. Sebab tu bila kebesaran dia ni, apa yang ada dekat Muhammad? Akhlak. Akhlak tu apa? Akhlak bernur. Yang memberi kebaikan. Muhammad ni baik dia apa?
Dia selalu suka buat bagi semua orang kenal Tuhan. Dia selalu nak orang semua dekat dengan Tuhan walaupun dia tak memiliki apa-apa dalam hidup dia. Pasal apa? Dia cari